Okey, kita dah cuci bersih-bersih. Tak ada, tukar baru. Masalah pada Pro 2 Arus ni adalah aircon dia tak sejuk dan dia cut off awal sangat. So apabila kita masukkan kamera lalu bawah ni, kita dapati bahawa ulat dia sangat teruk. Umur Arus ni adalah 5 hingga 6 tahun. Jadi proses ni memerlukan dalam lebih kurang 3 jam. So kita buka dashboard dan terbalikkan. Kemudian kita bersihkanlah kotak-kotak cooling coil dan bersihkan kulat-kulat yang ada dalam cooling coil tu. Yang meja rompak. Dan kita bawa keluar, kemudian kita bawa keluar cooling coil tersebut daripada kotak dia. Ini belah belakang cooling coil je, bukan belah depan. Belah belakang pun dah macam ni. Jom kita tengok belah depan dia. Okey, jom kita tengok. Silakan pusing. Oh yeah. That's right. Yummy. Okey, yang ni masalah dia. Tengok tu. Ini thermistor, ni sensor. Sensor dia duduk betul-betul belakang kulat tu. Jadi kita kena cuci cooling coil. Jom kita cuci. Kemudian kita cuci kotak cooling coil guna sabun semua. Jadi Fakrul akan cuci cooling coil tu. Tengok tu, putih-putih. Dryer dia pun ada menunjukkan beberapa besi lah. Ada rabuk besi kat sini. Rabuk besi kat sini sangat banyak, halus-halus. Boleh nampak kilat-kilat sikit tu. Jadi walaupun kita dah cuci, gunakan, still akan ada kulat-kulat kat celah-celah tu. Kat belah sini dia dah start oxidize. Okey, kita dah cuci bersih-bersih. Tak ada, tukar baru. Jadi pastikan thermistor diletak balik di bahagian asal dia. Okey, kita dah cuci bersih. Tak ada, tidak abu-abu tadi. Kemudian kita pasang dengan baik, dengan kemasnya tanpa ada apa-apa skru yang tertinggal. Tu skru dia semua. Sementara itu, Mai telah menyiapkan penukaran dryer sebentar tadi. Tinggal pasang bumper sahaja. Okay, proses-proses pemasangan telah dimulakan. Jadi lepas kita dah siap, dia punya suhu pun normal. Jadi 7 point something cut off dan hidup balik pada 10 point something. Settle masalah kita ni. Saya jual balik.